Bos, budak ni saya bawa, bos. Tunggu Zat, aku nak jawab. Oh, bila dah dapat LOD disebabkan oleh fitnah yang dibuat, baru dia ingat yang dia tu rakyat marhain hantar LOD, mulalah nak main sentimen, nak buat-buat sedih kononnya rakyat marhain dan sebagainya. Individu ni, dia ni adalah orang Sanusi lah dengan kita. Sanusi dia orang PAS, sudah pastinya Saitro dia ataupun Tamjebat ni pun daripada PAS. Takkanlah PAS tak ajar. Jadi kalau tak ajar, kita nak tanya perjuangan apa yang PAS bawa ni. Sampai tahap benda basic, fitnah kepada orang lain pun dia tak boleh nak faham betul-betul. Si budak Kelantan Syafiq ni, dia kata kat rakyat marhain, dia tu bapak pada orang kaya lah kot. Aku ni driver kato saja. Tapi taklah menghina orang. Dengar sini. Berkenaan isu Tamjebat ni, yang Saifuddin Nasution pi saman dia hantar LOD tu, hampa seronok tak ada ubat. Hampa ingat apa? Apa yang dia fitnah Saifuddin Nasution? Dia kata apa? Saifuddin dapat sumbangan 5 juta. Dia pun terima maklumat daripada orang. Apa nak saman apa? Adakah dia kata dia nampak ataupun dia tak nampak? Ini masalahnya, dia kata dia mendengar ada maklumat daripada orang ramai mengatakan Saifuddin kutip 5 juta bagi 200,000. Benda ni simple je. Jawab je lah isu tu. Adakah benar ataupun tidak? Yang duk pisaman budak tu buat apa? Okey, satu lagi aku nak bagi tahu. Oi Mangkak, dengar sini baik-baik. Bila bodoh tu bercakap sampai tak tahu apa. Bila orang kata bodoh, hang marah. Bila orang kata hang tak cerdik, hang marah. Aku dengar kata lepas kata hang OKU. Sehari aku lawan OKU ni serupa dengan orang bodoh juga. Aku pun serupa aku OKU juga. Ni nak bagi kata kat hang, bagi hang cerdik sikit, jangan duduk kat sini. Akai hang ni duduk kat sini lah ni. Macam ni lah bang. Kami ni kerja siang malam tengah panas. Hang tu yang memfitnah. Okey, rakyat Malaysia hampa dengar sini baik-baik. Budak seekor ni, dia fitnah. Kata Pak Tamjebat ni adalah orang suruhan Sanusi. Dan dia adalah ahli PAS yang dilantik sebagai trooper. Itu adalah fitnah. Kalau rakyat Malaysia nak bersuara, rakyat-rakyat yang tak berapa suka dekat kerajaan ketimbang, takkan hampa nak bubuh semua tu depa tu adalah ahli PAS. Oh, yang jahat ni ahli PAS, yang kaki fitnah ni ahli PAS. Yang hampa tak PAS-PAS. Macam bila nak PAS? Kalau otak bang bingai macam ni. Macam ni lah aku nak beritahu hang. Budak mangkuk ayun, kod-kod tak reti, bodoh. Mi nak beritahu. Rakyat yang duk bersuara sekarang ni, macam aku ni, rakyat marhain ni, yang kerja siang malam tengah panas ni, kami bukan ahli PAS. Dan kami bukan didaftarkan sebagai trooper macam hang. Hang tu baru jadi balaci di AP, jadi balaci PKR, sebab ada jawatan dalam PKR. Nak jadi ketua pemuda apa? Kelantan? Pui! Pergi mampus engkau, ketua pemuda. Tapi hang dengar sini baik-baik. Rakyat Malaysia bersuara yang tak berpuas hati dengan kerajaan ketimbang, tak semestinya ahli PAS. Dan hampa mangkuk ayun ni fitnah. Fitnah kata PAS yang duk mengajak supaya bercakap bohong, bercakap semua ahli PAS kepada ahli-ahli PAS yang ada dalam ni. Dengar baik-baik. Mangkuk ayun ni telah menggunakan nama PAS, memfitnah PAS, mengatakan PAS telah membayar cyber trooper Pak Tamjebat tu untuk memfitnah Saifuddin. Okey, hari ni kita minta semua ahli PAS, ketua pemuda PAS, segala mak nenek pergi buat polis report dekat Mangkuk Ayun ni. Lepas tu ahli PAS terus hantar LOD kat Mangkuk Ayun ni. Dan kepada Sanusi, Menteri Besar Kedah, dia dah join nama hang. Dia kata ni ada orang-orang Sanusi. Siapa yang nak bersuara tak semestinya ahli PAS. Dan dia mungkin bekas ahli PKR. Ada pernah tanya? Dia mungkin ahli DAP dulu. Pernah tanya? Tak pernah kan? So jangan fitnah mengatakan PAS ni duk ajak orang untuk fitnah kerajaan ketimbang. Kerajaan ketimbang yang duk buat masalah sekarang ni dah menunjuk depan-depan mata. Lagi hampa nak tuduh PAS. Hampa ni yang jual agama bangsat macam hang. Yang duk jual agama bangsat macam hang. Sebab apa? Sebab
hang memfitnah orang-orang PAS. Dalam agama pun, hang kata agama kan, agama pun tak ajak kita fitnah orang. Tapi kalau orang-orang bansat macam hang, patut kena cakap macam ni saja bagi hang faham. So kalau hang tak faham, hang jangan buat-buat faham. Faham? Kalau tak faham juga, mai jumpa aku. Sebelum aku penampak, OKU terus jadi. Baik, nah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung buat kerja. Banyak lagi kerja nak buat daripada layan hang. Baus.